Terkejut saya. Kaki kebas rupanya petanda saya kena kencing manis teruk. Nama saya Farid, umur 46 tahun. Saya bekerja di sebuah kilang elektronik, mengendalikan mesin-mesin canggih yang memerlukan tumpuan tinggi. Sudah hampir 20 tahun saya bekerja di sini. Walaupun kerja di kilang memenatkan, saya tetap seronok. Namun, sejak setahun lepas, semuanya berubah. Saya mula rasa cepat letih walaupun baru separuh hari bekerja. Kaki saya sering kebas, terutama bila berdiri terlalu lama. Paling menyusahkan, setiap malam saya perlu bangun 3 hingga 4 kali untuk ke tandas. Awalnya, saya ingatkan ia cuma tanda-tanda penuaan biasa. Tapi bila keadaan makin teruk, termasuk penglihatan saya yang jadi kabur dan luka kecil di kaki saya lambat sembuh, saya tahu saya perlu lakukan sesuatu. Saya pergi ke hospital untuk pemeriksaan. Bila doktor beritahu saya ada kencing manis dengan bacaan gula 23, saya seperti hilang arah. Doktor pesan saya perlu mula kawal pemakanan, pantang makan manis, dan ambil ubat setiap hari. Doktor juga beri amaran, jika saya tidak serius merawat penyakit ini, komplikasi serius seperti kegagalan buah pinggang atau amputasi kaki mungkin berlaku. Saya ikut semua nasihat doktor. Saya mula pantang, bersenam ringan dan makan ubat mengikut jadual. Tapi bacaan gula saya tetap tinggi. Luka di kaki saya masih lambat sembuh dan rasa kebas makin kerap. Saya mula risau. Apa akan terjadi jika saya tak boleh teruskan kerja? Saya adalah satu-satunya penyumbang pendapatan keluarga. Dalam satu pertemuan dengan rakan lama, dia berkongsi cerita tentang kajian Universiti Putra Malaysia, UPM, mengenai akar legi, sejenis herba yang terbukti secara saintifik membantu mengawal gula dalam darah. Kajian tersebut menunjukkan bahawa akar legi membantu memulihkan pankreas, organ yang bertanggungjawab menghasilkan insulin. Ia juga meningkatkan sensitiviti insulin, menjadikan badan lebih cekap dalam menyerap gula. Herba ini mengurangkan keradangan yang boleh merosakkan saluran darah kecil. Saya mula mencari produk yang mengandungi akar legi. Selepas mencuba beberapa jenama, saya menemui kapsul aman. Ia diformulasikan khas menggunakan ekstrak akar legi yang asli dan telah mendapat banyak testimoni positif. Saya mula mengambil kapsul aman 2 kali sehari. Dalam masa 2 minggu, saya perasan kaki saya kurang kebas dan badan saya tak lagi rasa cepat letih. Selepas sebulan, luka di kaki saya sembuh sepenuhnya dan bacaan gula saya turun dari 23 ke 10. Kini, bacaan gula saya stabil di bawah 6. Saya kembali sihat, bertenaga dan lebih yakin untuk bekerja seperti biasa. Keluarga saya juga perasan perubahan besar ini. Isteri saya sering berkata, "Abang nampak macam dah muda semula." Kapsul aman benar-benar mengubah hidup saya. Jika anda juga mengalami masalah kencing manis, saya amat syorkan anda mencuba kapsul aman. Dengan bahan semula jadi dan kajian saintifik yang menyokong keberkesanannya, ia adalah pilihan terbaik untuk mengawal penyakit ini. Kalau korang nak dapatkan kapsul aman ni, boleh terus klik tulisan kapsul aman kat bawah ni sekarang.